Korang kopi jenis yang minum air sejuk ke air panas? Macam aku ni bangsa yang minum air sejuk. Tak tahulah umur ke apa benda sekarang ni, aku suka yang sejuk-yang sejuk. Kalau hari-hari nak beli ais, mau kopak poket. Ada peti ais dekat office. Nak tuang ais hari-hari, confirm lah. Tengok muka pun tahu pemalas kan. So ni tips yang aku nak sharekan kepada mereka yang pemalas. Oh yeah. Ini yang aku pakai untuk mengekalkan kesejukan dalam air aku. Set dia datang, siap dengan penjepit tu. Dia ni bukan besi padat lah. Aku rasa jenis yang hollow sebab agak ringan dan bila ketuk dia tak duk, dia tak. Sebab kan aku ni jenis yang malas nak buat ais sendiri tapi nak juga sejuk. Aku gunakan je barang-barang yang food grade material macam ni untuk elakkan menjejel-jejel sebagai. So cara macam ni paling mudah. Tinggal letak je dalam fridge. Esok time nak minum, ambil letak je dalam cawan, dah sejuk. Jadi plannya aku akan isikan dalam tong ni ke 8 biji tu supaya dapat tahan lama sikit sejuk. Rasanya kalau pakai botol yang 700ml tu macam dah ngam-ngam cedok kan. Pendapat korang macam mana?